Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi dengan Fizban hari ni. Hari ni Fizban nak kongsikan dengan adik kakak semua, sahabat-sahabat sekalian, satu resipi berasaskan ikan pari. Semua jenis pari kita boleh guna dah. Kalau di Kelantan ni panggil pari pasir, pari susung, pari le. Boleh guna belaka. Asalnya pari. Jadi sini ni kita guna sebanyak setengah kilo lah. Satu keping tu kita beli tadi setengah kilo. Kerak kecil-kecil gini. Kecil juga ni. Kerak besar 2 jari gitulah. 500 gram ikan pari. Lepas tu ikan pari ni kita kena rendam dengan air asam Jawa. Kita ambil asam Jawa, gotel di selesai ibu tangan ya. Kita bacah dengan sedikit air, kita rendam lah ikan pari ni selama 10 minit ke 15 minit. Letak tepi dulu dah. Mula-mula kita panaskan minyak. Lepas tu kita masukkan 4 biji bawang merah halus, 2 ulas bawang putih, dan juga 4 biji cili kering. Cili kering ni kita kerak 2 dah, bubuh lain ni. Kacau-kacau dulu. Ni paste untuk kita buat masakkan pari kita ni dah. Mula-mula kita kena ambil 20 biji cili kering, 2 sudu makan cuka, garam 1 sudu teh, 1 sudu makan gula. Kita campur semua bahan tu, bubuh dalam blender. Kita blender sampai dia lumak gini dah. Ni paste untuk kita buat pari kita tu. Bila bawang tadi tu agak-agak kuning dah, lada kering tergaring dah sikit, kita masukkan ikan pari. Bubuh pari dulu. Kacau-kacau dulu. Lepas tu kita masukkan 3 tangkai daun kari. Lepas tu kita masukkan paste kita blender tadi. Kita boleh suka ni sudu makan dah. Suka ni sudu makan dulu. Hak lebih tu tak tepi dulu. Kacau-kacau dulu. Lepas tu kita bus semua hak kita blender ni dah. Bus semua paste dia tu. Gau. Sedap tu. Tak molek bang. Kita perlahankan sikit api. Biarkan pari ni mendidih tak apa dah. Sebab kita nak lada ni kering sikit. Paste dia tu biar kering sikit. Biar ada paluk di pari ni.
Sementara tu kita kacau lah jari-jari. Ni saya kita nak bubuh dalam ikan pari pas ni. Kita sediakan 1 biji bawang besar, 2 biji cili merah, cili besar hijau dengan sedikit kubis. Kubis tak ambil lah besar-besar 3 jari tu. Kerak halus-halus lah bubuh ni dah. Basuh bersih-bersih tak tepi dulu dah. Ni kita nak kering kuah dia dulu tu. Nanti lepas ni adik kakak kena ambil sikit kuah dia ni, kena terah dah. Kalau kurang garam, kurang gula, kurang masak, tambahlah belaka sikit-sikit. Ikut selera kita masing-masing. Sebab saat ni dalam pis dia tu kita bubuh dah gula, garam, cuka tu. Kalau kurang masin, kurang manis tak, tambah diri pula lah. Ikut selera kita nak makan setara mana. Terah sikit. Saat ni kita terada masih manis, molek belakang dah. Saya cukup rasa molek dah dah. Oh, sedap molek bang adik kakak sedap cemong ni ha. Dia gan ni bila dia kau kering tu dia kau bakit bang dia tu. Lepas tu kita tambah lagi 3 takar daun kari. Bubuh dia tu. Lepas tu kan masuk ke sayur-sayur yang kita kerak tadi. Bawang besar, lada hijau dengan kubis. Gaul-gaul dulu. Terlupa nak ayat tadi. Nama resipi kita ni dipanggil pari goreng daun kari. Tak ingat nak ayat tadi. Gaul-gaul dulu. Gaul sampai saya tu laju dah. Apabila sayur tu layu molek dah, kuah dia pun balik molek dah belakang tu, nampak tu. Kat molek tu, masak dah ikan pari kita. Boleh tutup api dan kita boleh hidangkan untuk dimakan. Bila masak tu boleh kita angkat boleh pinggir dah. Makan dengan nasi panas-panas sedap ni, ikan pari goreng daun kari. Inilah dia adik kakak semua, siap dah resipi kita hari ni untuk dimakan dengan nasi pari goreng daun kari dah. Nampak tu. Kena dengan nasi panas dak ni. Siapa-siapa dia nak makan ikan pari boleh buat cara ni dah. Sedap cemong makan ni. Boleh ikut cara pimpin tunjuk ni, pari goreng daun kari dah. Makan nasi panas dak ni. Jangan lupa adik kakak dah untuk share ramai-ramai resipi ni, biar pakak-pakak boleh buat resipi pari goreng daun kari daripada Fish Band. Jumpa mula pula dah. Assalamualaikum, bye bye.
Oh, sedap cemong, sedap cemong.